Okey, kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Ada bubble. Ni pun ada bubble. Oh, ini pun ada. Banyaklah. Bawah dah cerita lah. Sepak. Ni pun banyak. Boleh kata dekat cermin ni keliling. Atas je tak ada. Jadi kenapa dia boleh jadi ada bubble ni ataupun ada gelembung ni? Sebenarnya kita dapat terlebih. Jadi dia akan tolak tinta ni jadi gelembung lah. Yang tolak jadi gelembung ni air lah, air sabun yang atau air shampoo yang kita guna tadi untuk sembuh ni, dia yang tolak tinta ni. Jadi macam mana kita nak buat kalau gini ni? Yang pertama sekali kita kena potong tempat-tempat yang terlebih. Contohnya kalau dekat sini, saya kena potong kat sini dulu. Potong biar dia boleh tutup. Kita buat yang ni dulu. Okey, yang pertama sekali, mata pisau kita jangan pakai yang ni lah. Kita jangan pakai pisau besar. Kita kena pakai pisau kecil. Lepas tu, walaupun pisau ni kita baru beli, kita kena buang di atas ni. Kenapa kena buang? Sebab kita tahu sama ada mata pisau ni dah tumpul atau tak. Walaupun dia baru, kita tak boleh percayalah. Jadi kita kena buang. Okey, lepas tu tolak macam ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil sini lah. Buang je. Nampak tak garisan ni? Ni. Ini yang buat jadi gelembung tadi ya. Nampak tak dah hilang. Tapi katalah ada lagi gelembung. Nampak ni ada lagi. Kita buat sampai habis lah. Tolak sikit. Tolak sikit. Okey, bila kita dah buat macam ni, tetap ada juga gelembung macam ni, nampak tak? Ni yang balik tadi. Sekali. Okey, kita dah buat macam ni, tetap ada gelembung juga. Sini tempat yang kita buat tadi, gelembung lagi. Nak buat lagi tak? Okey, yang ni kita tak payah buat lagi. Jadi kenapa dia menjadi gelembung lagi ni? Pasal ada air sabun kat sini. Dekat bawah ni semua ada air sabun, air shampoo yang kita sembuh tadi. Dekat bawah ni, air ni yang tolak tinta ni naik balik, jadi gelembung balik. Walaupun kita dah potong tadi, dia jadi gelembung balik. Air sabun ataupun air shampoo yang kita sembuh tadi, dia masih ada lagi. Jadi apa yang kita nak kena buat ni, kita kena keringkan air sabun ni ataupun air shampoo ni. Ada setengah orang dia pakai dryer tapi lambat. Jadi kita nak senang, kita pakai je tisu, soft pad tisu. Ini tisu lembut lah. Kalau tisu jamban tu dia keras sikit, dia kasar sikit. Jadi kita ambil yang lembut lah. Jadi ambil selai, gumpal macam ni, kita letak macam ni, tolak pelan-pelan. Okey dah. Jangan tarik gini. Tarik gini dia akan jadi gini. Pasal tinta ni dia dah tolak ke sini, dia jadi patah. Patah, rosaklah tinta. Jadi nak buat air sabun, buat shampoo ni, kena buat macam ni. Tunggu jap, tarik ke atas. Pelan-pelan lah. Yang ni pun sama. Tarik pelan-pelan. Yang ni pun sama. Tolak macam ni. Lihat kejap, tarik. Okay. Lepas tu, jangan sembuh air sabun lah. Pakai ni je. Scraper dan tolak. Okay, kalau dia nampak tak ada gelembung lagi ni, kita dah buat air sabun tapi dah gelembung lagi. Maksudnya benda ni dia masih terlebih. Kita kena buat lagi. Dan lepas tu kita kena pakai tisu ni lah. Kita buat sekali lagi. Yang ni kalau boleh tengok selesa lah. Kalau pendek selesa buat pendek, kalau panjang buat panjang. Tapi kalau panjang biasanya dia jadi lari, dia makan tinta. Tengoklah mana yang senang, buat je.
sabun je. Kena buang air sabun dan pastikan kering. Kalau ada ni buang sikit ni. Kakak dia. Rasa tupul. Rasa tupul jangan paksa, buang je. Jangan sayang. Buang. Jangan sayang mata pisau ni yang harganya RM2 berapa batang, daripada tinted ni yang mahal. Kita nak biar tinted ni cantik dan tak rosak. Okay, dah tak ada. Tengok, dah tak ada. Tepi je ada sikit. Itu kita tak buat lagi lah. Dah tak ada dah. Kalau ada lagi, potonglah sikit dia punya lebih-lebih ni dan kita pakai tisu untuk keringkan bawah tinted ni. Jadi kita buat yang ni lah. Yang ada ni, kiri dan kanan. Buat yang ni. Sama juga macam yang kita buat dekat bawah tadi.